Johor Darul Ta'zim, JDT, terus tunjukkan dominasi mereka apabila menundukkan Sabah FC 5-0 di final Piala FA di SMBJ malam tadi. Ketua Jurulatih, Xisco Munoz, memberi kredit penuh kepada pemainnya. Saya sangat bangga dengan pemain-pemain kerana mereka menunjukkan keunggulan dalam setiap perlawanan. Kami mengawal permainan, menampilkan gaya kami, tekanan tinggi dan mendominasi perlawanan dari awal hingga akhir. Sementara itu, Manuel Hidalgo, pemain terbaik perlawanan, menzahirkan kegembiraannya. Saya cuba mengikut arahan jurulatih dan bermain di mana sahaja diperlukan. Bermain dalam perlawanan akhir di stadium yang indah ini adalah satu impian menjadi kenyataan. Tanpa Arif Aiman, kehadiran Manuel Hidalgo benar-benar meninggalkan impak yang cukup besar buat JDT di pentas akhir Piala FA semalam. Larian deras, skil kawalan bola dan kreatif menggerakkan serangan menjadi faktor JDT berjaya menghuru-harakan pertahanan Sabah, antara pemain yang perlu dikekalkan Harimau Selatan.